Have a nice day my friend. Good night. Kita road trip lagi my friend. Macam biasa sekarang ini pukul 10.35 my friend 10.35 malam. Macam biasa my friend, kita masih berada di kawasan Penampang my friend Kita terjah kawasan dia my friend. Keadaan dia malam my friend Tapi tidak banyak yang berubah my friend. Di Kota Kinabalu sekarang my friend, cuaca cerah, cuma ada beberapa tempat masih lagi dinaiki air my friend. Di sebelah viewport Sepitang sana my friend. Yang di sebelah sini Kota Kinabalu belum lagi my friend. Minta lah di Kota Kinabalu dia steady my friend. Tapi sehari dua ni dia memang alhamdulillah kawasan dia cuaca dia bagus. Kalau biasa kita ikut jalan ni kita daripada main road my friend. Ini hari kita ubah laluan sedikit my friend Kita ikut jalan belakang my friend. Kita ikut jalan belakang my friend Ini rumah kedai di kawasan di Beverly Hills my friend Begini keadaan dia di sebelah malam my friend. Tidak banyak yang berubah my friend. Cumanya hari ini hari Isnin, ada ramai orang sedikit my friend Sekarang sudah menunjukkan 10 dekat hampir 10.40 my friend. Kalau biasa kita dari jalan depan my friend ini kita dari jalan belakang. Tempat dia lengang my friend. Depan sana kita akan memasuki main road my friend Main road Penampang my friend. Penampang Pavilion my friend kalau sebelah kiri ni. Kereta dia banyak my friend. Penampang Pavilion kalau kita terus my friend Penampang Pavilion, boleh tembus ke kebudayaan, boleh juga pergi ke Dongongon my friend. Jalan ini dia boleh sampai ke Kota Kinabalu juga my friend Lagi satu yang menariknya di Penampang ni my friend, okey. Kalau sebelah depan kita terus jumpa McDonald, lepas tu seterusnya sampai ke kebudayaan, kita boleh sampai ke Kota Kinabalu my friend okey. Berbanding dengan jalan yang saya ambil sekarang, okey. Siapa yang pernah pergi Penampang lah my friend okey, ni bulatan 360 JPJ my friend okey. Jalan ini pun my friend akan sampai ke Kota Kinabalu juga my friend Tu unik dia jalan di Kota Kinabalu ni, di Penampang my friend. Khasnya Penampang, you pergi depan, maksudnya you boleh sampai Kota Kinabalu. You turn ke, you pusing balik, boleh sampai Kota Kinabalu my friend
Ini dia punya keistimewaan. Lagipun macam yang saya cakap sebelum ni, my brother, yang menghubungkan Kota Kinabalu ataupun main road dia sebenarnya itu jalan lintas, my friend. Main road, jalan lintas. Apabila anda sampai ke jalan lintas, anda boleh pergi ke mana-mana, my friend. Sebab dia adalah main road, my friend. Okay, sekarang kita sampai di main road Jalan Duta Bundusan, my friend. Sorry, my friend. Tengok malam dia, my friend. Ada saya buat video, saya tak pasti bila, my friend. Ni lampu jalan ni tidak menyala, my friend. Saya ingat ada gangguan elektrik.